Coach, macam mana prestasi pasukan Perak FC dalam Liga Super ni? Teman, bukannya jurulatih bola. Habis, ni coach apa? Teman cerai, coach. Rupanya sekarang ni kita dah berjumpa dengan satu lagi profession baru baru dengar lah. Tapi sebenarnya benda ni dah lama ada. Sejak tahun 2000 lagi kata demo, dan dia popular di US sana, iaitu cerai coach. Jadi rupanya baru kita tahu profession baru, cerai coach. Sejak berlangsungnya proses menuntut cerai oleh pelakon Ukasha Senrose tu, baru perasan yang mengiringi dia tu rupanya cerai coach. Yang teman tahu pasukan bola je ada jurulatih. Rupanya nak bercerai pun ada jurulatih juga ya Koma. Bila teman tanya Hitam Sekmoh, dia kata cerai coach ni kerjanya ialah membimbing dan menyokong seseorang yang dalam proses nak bercerai. Rupanya nak bercerai pun perlu dibimbing, perlu disokong. Agak mahu bayar beribu-ribu lah. Tak adalah rupa teman orang getah dapatlah 10-2 setiap hari. Nampak sangat menipu. Antara rogernya dia kata dia menguruskan emosi orang yang nak bercerai itu, daripada semasa proses itu sampailah habis proses itu. Dan yang penting juga dia menyusun kehidupan orang yang dah bercerai itu nanti, dan juga memberi sokongan, moral support lah agaknya. Bila pelakon ini dah mula mengambil cerai coach ni, agaknya lepas ini berderet-deret lah orang akan mencari cerai coach bila proses nak menuntut cerai ni. Maksudnya kena ada juga campur tangan daripada pihak berkuasa agama. Boleh ke rupa ini gayanya?